Tunku Ismail beri sokongan buat Harimau Malaya di SNBJ. Liga Malaysia sekarang dijajah orang luar. DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor hadir memberi sokongan di sesi latihan Harimau Malaya yang berlangsung Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ. Ketika ini, pasukan Harimau Malaya di bawah kendalian Peter Klamovski sedang dalam persiapan terakhir menjelang aksi getih kelayakan Piala Asia berdepan Vietnam di laman sendiri. Seramai 30 pemain masih berada di dalam skuad buat masa sekarang bagi sertai kem latihan yang sudah memasuki fasa ke-3 sebelum senarai 23 nama akan diumumkan tidak lama lagi. Pada sesi latihan di SNBJ pada Isnin malam, kehadiran DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor telah mencuri tumpuan sebagai salah satu bentuk sokongan baginda untuk pasukan negara. Kelibat baginda dikesan bersalaman dengan pemain-pemain Harimau Malaya sebelum sesi latihan bermula serta dirakam oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam di tempat kejadian. Bekas pemain Harimau Malaya dan Selangor FC, Hardi Jaafar baru-baru ini memberikan respon lantang mengenai kuota 15 pemain import yang dibenarkan dalam saingan Liga Super musim 2025-2026. Bagi Hardi, Liga Malaysia kini sudah dijajah orang luar serta kelab-kelab yang mempunyai sumber kewangan kukuh akan terus kuat manakala bagi kelab-kelab yang kurang dana akan terus bermasalah. Saya cakap ni bukan nak populariti atau apa-apa pun. Saya nak tanya kepada pihak yang mengendalikan Liga Malaysia ni. Adakah patut atau tidak setiap pasukan memerlukan hikmat pemain import seramai 15 ORG? Kemana hilangnya fikiran kamu semua? Kamu sanggup melihat pasukan Perak, Kedah dan Pahang menarik diri daripada Liga, sedangkan ketiga-tiga pasukan ini merupakan antara pasukan terbaik dengan rekod mereka. Aksi kedua kelayakan Piala Asia 2027 antara Harimau Malaya dan Vietnam di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, dijangka meriah. Ini selepas Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, memaklumkan lebih 40,000 tiket perlawanan sudah terjual. Jumlah ini 3 kali ganda berbanding lebih 11,000 tiket yang diumumkan pada 3 Jun lalu. Angka ini dilihat lebih ramai berbanding aksi terakhir Harimau Malaya di SNBJ pada 20 Disember lalu. Aksi peringkat kumpulan ASEAN Championship 2024 antara Malaysia dan Singapura pada ketika itu menarik kehadiran 31,127 orang. Angka ini dijangka bertambah terutama pada hari perlawanan. Ini ditambah dengan gesaan pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski yang ingin melihat penyokong membanjiri SNBJ. Tiada yang lebih baik daripada stadium yang penuh.